Cikgu Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab kita ada dua orang India. Pak Azhara tolong Assalamualaikum dan selamat sejahtera Cikgu Alia lagi sekali. Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu Alia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Cikgu Alia. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alright, okey. Duduk. Duduk. Fokus. Semua kita dah start belajar ni, Irfan. Alright. Okey, cikgu akan ambil kehadiran. Bila cikgu panggil nama, tolong panggil saya Yoshini, Emira Alisha, Barisan, Hari Raya, okey, dah Hari Sofian, Raja Rifah, Rania Hana, Muhammad Zafran, Azhara, Aish Munira, Muhammad Fahim, Umar, Medina Azhara, Asy Nur Iman, Muhammad Nifail, ada Nurul Alisha, Muhammad Irfan Han. Okey, so hari ni yang ada 2, 4, 6, 13. Dia awak baru masuk ke? Pernah ada yang ambil pentaksiran tak? Pernah ambil exam tak? Ha. Yes, awak. Cikgu tulis nama awak di berdasarkan pentaksiran. So, nama awak Puteri? Nur Alisha Manjak. Kehadiran adalah okey, korang nanti dah sini nak belajar belum? Dah. Cikgu tak nak ada yang bercakap dengan sebelah lah, dengan center lah apa. Alright, sebelum kita nak start belajar, kita nak cikgu nak kenalkan kat awak dan cikgu dah tunaikan janji pada awak, cikgu nak tunjukkan robot. Okey, robot ni seperti yang awak tahu, robot ni macam mana bahasa robot? Robot boleh faham bahasa manusia ke? Ha? Boleh. Boleh macam mana boleh? Yes, betul Zafran. Boleh kalau kita bagi tahu. Kalau kita tak bagi tahu apa-apa, dia tak boleh, dia tak faham pun bahasa. Dia umpama macam komputer. Robot ni dia umpamanya macam apa? Komputer. Dan dia, siapa ciptakan robot ni? Manusia kan, bukan ciptaan Allah kan. Jadi dia ada otak. Ada chip. Nah, dia tak ada otak, tapi kalau nak masuk otak ataupun dia punya memori ni, kita masukkan chip. Betul? Okay, so ini adalah seindah awak. Okay, nak minta seorang matikan lampu, kita akan buka slide. Okay. Apa tak? Okay,
kita akan sambung balik apa yang kita belajar semalam, iaitu penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan, dan kita juga akan belajar perpuluhan kepada perduaan. So, apa yang cikgu nak pada pembelajaran hari ni, 14 orang ni yang ada dekat dalam kelas hari ni, pada akhir pembelajaran murid boleh menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan dan menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey. Ini yang tadi cikgu explain tadi dah. Kita punya robot kita ni tak boleh faham bahasa manusia, melainkan kita yang bagi arahan kat dia. Kita cakap kat robot, "Hai robot," dia akan cakap hai. Betul? So, ini adalah robot. Korang nak bagi nama robot awak ni apa? Robot Sam. Cikgu akan bagi dia nama. Okey. Fikirkan berkaitan dengan asas-asas komputer apa? Robot. Okey, cikgu akan bagi dia sebagai robot. Cikgu akan letakkan sebagai robot. Sebab apa? Sebab kita punya objektif ataupun apa yang kita nak belajar hari ni adalah menukar nombor perduaan, iaitu nombor robot ni kepada nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan adalah bahasa kita. Nombor perduaan adalah nombor bahasa robot ataupun bahasa mesin kita. Okey. So, okey. Penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Pada masa ni, okey, sambil-sambil tu korang tengok buku teks. Kalau rasa buku teks tak ni, boleh tengok kat depan. Kalau yang tak nampak lah kat belakang tu, buka buku teks. Bab 2.1 yang kita belajar semalam, penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Tak nak duduk macam ni, macam nampak macam right. Okay. Tengok, pada masa kini semua komputer dan kebanyakan alatan elektronik menggunakan sistem nombor perduaan untuk menyimpan dan mengolah data. Oleh yang demikian, pemahaman terhadap sistem nombor perduaan menjadi sangat penting. Tengok korang tengok, daripada gambar ni je kita dah boleh nampak. Keyboard ni umpama macam nombor perduaan. Kan kita punya skrin ni umpama macam nombor perpuluhan. Nampak? Dia sendiri pun dah tunjuk macam nama manusia. Kalau tak ada skrin ni, hanya ada keyboard saja, dia akan hanya faham bahasa mesin saja, iaitu 0101 dan seterusnya. Faham? Simple je ni. Ini sangat simple dan awak perlu gunakan dia, awak perlu faham dia sampai bila kita rasa. Alright. Seterusnya, penukaran nombor perduaan. Nilai tempat dalam sistem perduaan ialah 1, 2, 4, 8, 15, 32 dan seterusnya. Setiap nilai tempat nombor perduaan adalah 2 kali lebih besar daripada sebelumnya. Alright. Okay, umpamanya ni hari kita dah belajar, ingat tak? Okay, ini adalah nilai digit. Ini adalah nilai digit. Nilai digit ni apa? Nilai digit ni faham. Nilai digit ni bila mana soalan minta 1001. Bila mana dia kata 10, okey, kat sini berapa nilai digit dia? Ada berapa banyak nilai digit dia? 4. Dia ada 4 nilai digit. Bila mana dia kata nilai digit, kira dekat dia punya soalan. Nilai tempat dia dekat sini. Ini adalah nilai tempat. Okey. Oh, kena ingat, bila mana dia kata nilai tempat nilai tempat perduaan, kita akan kira menggunakan kalkulator. Bila mana nilai tempat perpuluhan, dia akan kira secara 10/100,000. Macam mana? Kita tengokkan next slide. Right. Okay. Nilai tempat nombor perpuluhan versus nilai tempat nombor perduaan, dan seterusnya nilai digit nombor perpuluhan versus nilai digit nombor perpuluhan. Okey, cikgu nak tanya dekat awak, apakah nilai digit bagi nombor perpuluhan?
Dia tak ada bagi jawapan. Agak-agak apa jawapannya? Faham tak? 8,421,111. Nilai digit nombor perpuluhan. Okey, kita ada berapa banyak ni? Nilai digit. 4. So, nilai digit dia adalah 4 lah. Tapi kalau mana kita tukarkan dalam bentuk dia 0101, dia akan jadi 4 juga lah. Okey, dan nilai tempat. Okey, nilai tempat nombor perpuluhan. Bila mana dia kata nilai tempat, awak hanya, okey, nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan awak hanya letak kosong kat belakang saja. Siapa ada ingat lagi tak masa sekolah rendah ada belajar 10, ratus, ribu? Terusnya? Lepas 100,000 apa? Tak. 100,000 lepas tu? 100,000 dan juta. Okey, kalau cikgu bagi kat sini, okey, ini adalah nilai tempat untuk 203. 204 berapa? Hari tu cikgu ajar macam ni tekan kalkulator. Berapa nilai 204? 209 502. Siapa boleh bagi tahu kat cikgu macam mana nak kira gunakan kereta? Tekan 2. Tekan 2, lepas tu X kotak kecil dan masukkan nombor dia. Kalkulator korang sama tak? Macam yang hari tu kan bagi tahu? Tak sama. Kenapa tak sama? Yang macam mana? Awak punya yang macam mana? Ini ke? Okey, kepada yang pakai kalkulator lama, awak kena ingat cara untuk kira nilai dia mesti gunakan square root. Ini nama dia square root tau. Faham tak? Ini nama dia square root. Tapi dah ingat tau? Dah ingat kan macam mana nak guna? So, awak kena ingat. Okey, nilai tempat yang mana ni, nilai digit dia yang mana. Right, next. Okey, sebagai contoh ini yang kita belajar semalam. Tapi yang semalam kita tunjuk ni cikgu tak dapat nak foto set untuk awak. Kalau cikgu foto set awak boleh dapat lah robot kat sebelah tu. Sebab kita nak belajar tentang apa yang robot. Sebab apa yang kita nak belajar tentang minggu ini adalah tentang robot kot. Kita punya robot kita. So, sebagai contoh, tengok dekat muka surat awak ataupun awak tengok kat depan ni senang. Tukarkan nombor perluan 1011 1010. Tuliskan nilai tempat nombor perluan dalam jadual bermula dari baris kanan. Baris kanan, ingat dari baris kanan. Okay, tengok dekat dalam buku tulis awak. Boleh tak? Keluarkan tak? Keluarkan pensel dan gariskan. Surat apa? Surat apa? 24. Okey, buka muka surat 24 semua. Okey, keluarkan pensel dan pensel bukan pen tau. Pensel lepas tu pensel kan pun boleh. Lepas tu gariskan dekat baris kanan. Lepas tu dia kata masukkan nilai nombor perluan yang diberi kemudian cari hasil darab baris pertama dengan baris kedua. Okey. Kalau tengok kepada buku teks awak, dia akan bagi sangat simple. Kalau ikut buku teks, kalau ikut fahaman cikgu akan lebih bukan complicated, lebih detail sikit lah. Lebih detail. So, macam mana kita nak masukkan daripada baris kanan? Kanan benar? Bermula dari baris kanan. Sepatutnya baris kiri. Sepatutnya baris kiri. Ini kiri cikgu. Kalau menghadap sini dia jadi kanan lah. Kalau menghadap sini jadi kanan. Kalau cikgu menghadap sini, ini kiri cikgu. Betul? Ini kiri cikgu. So kita akan masukkan balik daripada belakang sebab daripada belakang kita akan start daripada 10,100,000. Jadi masukkan 0101. Okey, ini yang mana dah faham. Nanti kita akan
Just buat pemahaman lah, pengukuhan. Kita akan bagi quiz latihan. Ini untuk Kumar kita masuk semalam kan. So, kita masukkan nombor dekat sini. And then after that, masukkan kuasa 2. Sebab apa? Sebab soalan dia nak minta masukkan nilai nombor perduaan. Okey, Farah, tuan-tuan, tolong gariskan dekat present nilai nombor perduaan. Nilai nombor perduaan. Dah. Okey, bila mana dia minta nilai nombor perduaan, you all kena terus letak. Okey, dia nak nombor perduaan. You terus letak. Okey, 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, kuasa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Berapa banyak kita boleh letak 2 kuasa ni je tu? Sampai berapa banyak? Selagi mana soalan tu nak minta berapa banyak lah. Kalau soalan tu nak ada letak lagi 1, 1, 0, 1, 1, 1. Awak letaklah 2 kuasa 8, 9, 10 dan seterusnya. Tapi sekarang ni arahan nak minta sampai sini je. Faham? Hantuk ada sikit. Faham hantuk? Faham? Okay. So bila mana tekan ni, cikgu nak awak hantuk. Kalau tekan kat kalender dan masukkan awak punya jawapan dan jawapan nilai kuasa 2. Okay, antara Haris Sofian dengan yang lain, siapa yang lagi cepat? Cikgu bagi ajar. Saya. Tadi 3-2 dah. 3-2. Live kau memang tahu sebenarnya. Kena lupa eh. Tapi kalau 2, 1. So kalau korang dah faham ni, tenanglah. Benda ni sangat-sangat simple. Korang belajar kat matematik ke, korang belajar kat sains komputer ke, bila mana korang dah faham 2 kuasa ni, InsyaAllah dapat A lah kat matematik. So lepas tu hasil darab. Hasil darab ni korang tengok, nak darab ni mesti dengan ni. Okey, 1 darab kosong. Kosong. Okey, korang kena tengok yang menyala tau. Satu yang menyala. Bila mana yang menyala, awak letakkan dia dekat bawah. Ingat tak hari tu kita belajar tentang penyalaan meton? So yang menyala tu kita letakkan dia 1 darab 2, 2, 8, 16, 32 dan 128. Okey, tambahkan semua. Tambahkan semua dapat berapa? Bila mana kita tambahkan semua jadi 149 subset 10. Ingat cikgu berulang-ulang kali. Mesti wajib, bukan wajib lah, mesti letak subset. Mesti letak subset lah. Kenapa subset 10? Sebab dia kata kita nak, dia kata apa, nak letakkan kepada nombor pertolongan. Letakkan kepada nombor pertolongan, dia kata. Nombor pertolongan. Faham tak? Faham? Ini simple ni, kalau yang ni susah sikit. Okay. So yang ni dah senang kan? Next kita nak belajar tentang perduaan yang mana daripada subset 10 kepada subset 2. Yang tu susah sikit. Sikit lah. Sikit je. Okay. Nak minta seorang baca. Seorang baca angkat tangan. Cikgu bagi hadiah. Siapa nak baca angkat tangan, cikgu bagi hadiah. Siapa nak baca? Cikgu nak bagi hadiah ni. Okay, Zafran. Baca. Ni kan dah bagi dengan dan sini. Dalam kaedah ini nombor asal dibagi dengan 2. Dan hasil bagi dan bagi ni. Hasil bagi pertama dibahagikan dengan sekian bagi dan hasil bagi serta bagi. Ini catatkan. Hasil bagi akan dibahagikan dengan 2 sebelum tidak boleh dibahagikan. Dan setiap baginya dicatatkan. Nilai nombor perduaan berdasarkan baginya secara mengenai Okay, faham tak apa yang Zafran cakap? Tak. Dia takkan faham selagi mana korang tak buat latihan. Okay, thank you Zafran. So, awak boleh ambil awak punya reward, awak punya hadiah. Pilih satu je.
Okey. Macam mana kita nak buat? Okey. Tengok Tengok soalan. Sambil-sambil tu awak tengok kat buku teks. Sebab cikgu ambil ni daripada soalan buku teks. Tukarkan nombor perpuluhan. Ingat. Bila mana awak nampak soalan pertama dia kata nak nombor perpuluhan ke nak nombor perluan? Bariskan dulu nombor perpuluhan. Tukarkan nombor perpuluhan. Bila mana dia kata perpuluhan, tulis siap-siap 84 subset 10 kepada nombor perluan. Dia nak jawapan dalam subset 2. Itu. Fahamkan soalan dulu. Fahamkan soalan dulu. Next. Bila mana kita nak guna macam ni? Okay, next soalan kedua dia adalah kata menggunakan kaedah bahagi dengan 2 dan gunakan bakinya dan kaedah ambil daripada baki. Baca soalan pun sangat-sangat susah. Tapi bila awak faham sangatlah senang. First thing first. Kalau tak nampak cakap 84. Okay, cikgu tulis awak tolong kirakan kat kalkulator 84 bahagi 2 dapat berapa? 42. Okey, bila mana 42 awak letak bakinya kat sini. Okey, letak bakinya kat sini kosong. Okey, next after that 42 ni awak letak dekat belah bawah. Kenapa? Memang itu cara dia. 42 bahagi dengan 2 berapa? Tekan kalkulator dah. 21. So, ada baki tak kat belakang? Ada point tak kat belakang? Ada. Kalau tak ada, dia jadi kosong baki. So, next kita letak lagi dekat bawah. 21 bahagi 2 okey. 10 point. Okey, macam mana dia boleh jadi 1 kat sini? Sebab ada point. Okey, nak cari 1 kat sini adalah orang kena darab otak dia gitu. Okey, kan dia dapat apa? 10 darab 2 berapa? 10 darab 2 10 darab 20. Okey, kan kat sini kan jawapannya adalah 21 kan? So 21 pula dengan 20 kan? Sebab tu lah kita bila mana dia dapat 1, letaklah satunya dekat luar baki. Okey, faham? Next kita akan letak. Okey, dan satu lagi, bila mana dia tulis 10/5, awak jangan letak kat jawapan awak. Jangan letak. Jangan letak. Bakinya baki kira 1 sebab dia jadi 10 darab 2 jadi 20. 21 tolak 20 jadi 1. So kita letak kat sini. Faham? Alright, so kita gunakan kaedah ni sekali. 10 bahagi 2 5. Ada baki tak kat belakang? Ada, jadi kosong. So 2 salah. 5 bahagi 2 2/5. Okey, 2/5 jadi 1. Macam mana dari 1? Kita gunakan kaedah sama lagi sekali. 5 darab 2 jadi 10. Macam mana? Tak dapat 1 pun, tak dapat tolak 1 pun. Macam mana? Cuba korang fikir lagi. Tengok balik daripada buku teks. Macam mana? Macam mana kita nak tolakkan dengan dia jadi 1? Macam mana kita boleh dapatkan 1 kat sini? Macam mana kita boleh tolakkan 1 kat sini? Tak, dia memang kena tolak. Dalam soalan darab sampai
sampai jadi kosong. 2 bagi 2 dapat berapa? 2 bagi 2. Dah setengah kereta ke? Betul 1. Ada poin tak? Tak ada 2 bagi. Okey. Kita try lagi sekali. 1 bagi 2. Ya, tak ada poin kosong kan? Okey, 1 bagi 2. 0.5. Bila mana kita letak sini jadi jadi kat sini satu kan. Memang ini cara dia buat. Dia tak buat cara yang tadi. So, okey, jawapan akhir. Okey, bila mana? Okey, bila mana dia macam ni? Jawapan kita nak tulis jawapan. Okey, contohlah kalau korang tak nak buat ni, kita tak apa tak kira. Yang penting mesti letak kaedah ni. Anak pandang kena betul. Yang lepas tu yang ini kena betul dia punya baki dia ni. Dan last sekali nak letak jawapan. Awak mesti letak jawapan akhir. Mesti start daripada bawah ke atas. Macam mana? Tulis jawapan kat bawah ni. Okey, jawapan akhir dia adalah 1011010. Subset. Okey, cuba tengok dekat betul. Betul tak? Kira. Betul tak? Betul kan? Cikgu percayakan awak je ni. Cikgu tak tengok betul sangat. Tapi tak ada subset. Tapi tak ada subset. Okey. Kalau ikutkan cikgu, lebih baik pun subset supaya awak lebih faham. Okey. Bila mana dia buat okey ada kosong dan satu saja banyak kosong satu. Okey, subset dulu. Letak siap-siap. Subset dulu. Nak terus letak satu. Yang penting tak sekarang ni cikgu cuma nak fahamkan je macam mana. Okey. Kenapa? Okey. Kawan, kenapa cikgu kata awak kena faham kiraan kat tepi? Sebab yang hari ni awak belajar form 1 ni akan masuk kepada form 2. Yang mana 10 kuasa 2 10 kuasa 2 kepada nombor perlampanan. Perlampanan. Lepas tu dia akan tukar lagi per-16. Jadi ini adalah basic je. Kalau awak tak faham konsep yang kat sini macam mana nak dapat kat sini, awak tak tahu macam mana nak dapat pasti. Okey. Check. Sorry. Okay, thank you. Ke sini. Oh, kenapa cikgu darabkan dengan 2? Kenapa tak bahagi darab pula? Stop. Because that is the cara untuk kita dapatkan ini. Memang first kita kena darab dulu, and then next kita kena tolak. Korang boleh tulis star kat tepi tu lah. Nak dapatkan baki adalah mesti darabkan dulu, and then baru tolak. Tulis star dekat korang tolak apa tak lagi. Okay. Faham tak? Okay. Okay, sebelum cikgu dulu betul. Okay. Contoh. Wow.
Korang faham tak? Tapi okey, contoh kita tukar soalan kita nak, okey, ini cikgu hanya percayakan ke awak okey, kita tukar kepada nombor 72 subset 10 kepada nombor perluan menggunakan kaedah bahagi 2. Okey, yang ni tak ada jawapan dekat buku teks. Ini cikgu letak sendiri jawapan cikgu. So, cikgu sendiri letak jawapan soalan cikgu. So, cikgu tanya awak tukarkan kereta 72 bahagi 2 dapat 36. So, bila mana 36 tak ada bahagi dia jadi kosong. Betul? Okey. 36 bahagi 2 dapat juga kosong. Okey, 18 bahagi 2 9 jadi kosong juga. 9 bahagi 2 45. 14 4 buat dia boleh faham tak? 4.5. Okey, macam mana kita nak dapat 4.5? Dan kita dah dapat 4.5. Apa tak dengar? Apa sikit? Ini 8 tolak 1. Alright, so yang ini kena tulis tak? Supposedly kalau korang nak letak pun boleh. Kalau korang tak nak letak, biarkan kosong pun tak apa. Biar je. So nanti dia akan jadi 1. Betul ke apa je? So 4 bahagi 2. Okey, satu lagi soalan. 4.5 kan kita dapat jawapan tadi. Kenapa kita tak boleh tak 4.5 dekat bawah ni? Sebab cara sebab tu kita jadikan dalam bentuk baki. Jadi kita hanya ambil bahagian depan saja. Jangan ambil kat bahagian belakang. So 4 bahagi 2 berapa? 2. So baki dia kosong. 2 bahagi 2 1 sama dengan 2 bahagi 2 bahagi 2 sama dengan 1 berapa kosong? 1 bahagi 2 Okey, ingat satu lagi tips daripada cikgu. Bila mana awak buat kiraan macam ni, panjang-panjang kan. Bila mana awak buat kiraan panjang-panjang macam ni, nak mesti habiskan sampai mana? Habiskan bila mana dia dapat 1 bahagi 2. Selagi mana dia tak sampai 1.2, selagi itulah dia panjang-panjang. Faham? Faham. Okey, so jawapan akhir dia mesti daripada bawah ke atas. Okey, berapa jawapan akhir dia? 1 0 Balik? 1 Sembilan dia dah bagi jawapan kat sini. Jadi itu kalau nak dapat satu, pakai nombor kat satu kat sini. Betul. Pakai yang dah dia bagi jawapan kat sini. So, kita tolakkan. Faham. Okay. Betul faham Okey. Soalan latihan berkumpulan. Cikgu akan bagi. Tolong bantu robot kita ni, robot kita ni. Okey, kita nak bagi robot kita ni lapar ni. Kalau korang lapar, korang makan apa? Makan nasi lagi, makan apa? Makanan. Makanan. Okey, kalau robot makan apa? Bateri. Elektrik. Elektrik. Okey. So
Kan? Kita buat latihan biasanya telur batu robong. So, hidupkan sempurna dengan menjawab soalan untuk dapatkan soalan. Okay, so sekarang ni, hari ni ada berapa orang? 14. Cikgu dekat tangan cikgu ada 5 soalan. Cikgu ada 5 soalan. Setiap soalan ni sangat-sangat berbeza. Berbeza. Cikgu nak okey, yang kat depan ni kita 4 orang kat depan ni satu soalan. Yang kat belakang, okey, ikut meja lah, ikut meja. Boleh? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, mantap. So, ikut meja So, korang boleh satu kumpulan boleh ambil soalan masing-masing. Dah, satu kumpulan. Okey. Ambil dah. Ambil mana? Ui, sama. Okey, sekarang kita dah nak masa. Siapa cepat cikgu bagi hadiah? Cepat Sarah. Siapa cepat cikgu bagi hadiah? Pada bukan cepat. Jangan buat. Hadiah ni bukan ikut kumpulan tau. Cikgu akan bagi hadiah setiap seorang. Mantap. Jangan buat. Dia ayah saya RO tadi. Salah mana-mana je awak dah letak. Satu. Lapan. Saya dapat jawapan. Jadi siapa cepat? Aku ke depan. Tambah kita tambah. Cepat. Ada 4 bawah. Tak kisah mana-mana awak nak letak. Awak nak letak kumpulan mana-mana risau. Ada 9. Cuba dah. Tolong kita soalan sikit lah. Nombor macam tadi lah. Satu. Okey, very good. Kumpulan 2, kumpulan 3 mana? Nombor ke? Bukan dulu. Asal macam Belum kan? mana tahu? Kau ni satu. Kau nak. Kau diam. Bukan kenapa? Aku tak cakap dengan kau. Sudah betul. Dia kerja tak kira. Buat. Jalan kerja. Cepat. Kita dah tengok. Cepat. Cepat. Kongsi, bincang. Awak tak ada? Alamak. Mantap. Kau boleh kan? Jadi apa ingin tahu? Gua ambil you tahu. Kau bijak ke tak bijak? Saya kurang siap. Kita tak siap. Bagi aku orang. Kami tak siap. Kita dah dapat jawab sini. Dua kan? Saya nak buat tambah. Dulu.
Siapa kentut? Dah bagi kat Ros. Cepat. 29, 10. Siap. Orang ni mirip. Siap. Okay, Mak Mangga Pen. Mak Mangga Pen. Mana Mangga Pen? Kita beritahu awal-awal. Saya Tak adil. kumpulan pertama yang siap. Tak adil. Lepas tu ni kumpulan kedua yang siap. Dapat hadiah ke kalau nombor 2? Saya duduk. Siap dulu. Mesti dah kami kan. Awak siap kalau tu tak betul. Semoga tak betul ya Allah. Siapa dah siap? Nampak Saya. Tunggu kita punya ni. Saya siap. Okay, duduk. Siap duduk. Minta maaf salah sebut, okey? Bawa lah sini ke mahkamah. Wajib prinsipal. Siap. Oi. Dah. Soalan tolong kumpulkan balik. Soalan kumpulkan balik. Apa dah cakap mana tadi? Ni. Lagi 2 soalan. Apa benda kah? Tu kat situ. Ada robot berani. Baik. Oh, Dia terkejut Syah. Yelah. Alright, okay, jom kita tengok. Dah siap. Okay, sementara kita tunggu kumpulan ketiga buat. Okay. Kita tengok kumpulan pertama yang buat ni. Betul ke tidak? Okay, tukarkan nombor 1100110 kepada nombor perpuluhan. Okay, yang pertama dia letak balik soalan. Okay, dia nyatakan soalan betul, 1 markah. Okay, yang kedua dia nyatakan nombor kuasa 2 betul. Yang ketiga ni 9 kuasa 2 betul. Okay, and then lepas tu dia letak yang menyala sahaja. Betul ke tidak? 2, 4, 64, 128. Jawapan dia akhir dia adalah 1. Kan kalkulator masing-masing betul tak? Betul. 128 tambah 64 tambah 4 tambah 2. 2 tambah 4 kan? 6 tambah 5. Betul. Sabar. 25. Betul. Tepuk tangan. Okay, kumpulan 2 boleh ambil hadiah depan. Kumpulan 2 boleh ambil hadiah. Kumpulan 5. Kumpulan 5 ambil hadiah. Saya apa yang ada? Cepat ambil satu je. Alright, next. Kumpulan yang kedua. Okey, tukarkan nombor 1100111101 kepada nombor perpuluhan. Ini menggunakan kaedah apa ni? Hari sekian. Kaedah apa ni awak guna? Okeylah, awak menggunakan kaedah lebih senang. Yang penting awak first tiba awak nyatakan soalan. Okey, betul. Yang kedua awak letak nilai kuasa 2. Okey, betul juga. Yang ketiga awak tambahkan semua. Okey, ini pun boleh dapat markah penuh. Jawapan akhir dia adalah 8, 29, sukses 10. Okey, tepuk tangan. Boleh ambil awak punya hadiah. Satu je. Skibidi. Okey. Next, aku lagi 3. Okey dah, yang lain fokus lah. Dia dapat hadiah tu jangan tak fokus. Okey, tukarkan nombor 5 plus 110 kepada nombor berduaan menggunakan kaedah bahagi 2. Okey. Cikgu faham kenapa yang lain lambat sangat sebab kita baru belajar teknik ni. So yang belajar teknik ni, yang belajar bahagi baru cikgu akan bagi 2 hadiah. Kalau betul, cikgu akan bagi 2 gula lah awak boleh ambil. So 5 1 2 bahagi 2 25. Okey.
Okey, kita sama-sama kira Jom kita sama-sama kira. 51 bagi 2. Yalah 5. Cepat. 51 bagi 2. 25.5. Okey, 25.5. Okey, so dah dapat sampai 1. Okey, lepas tu 25 bagi 2. 12.5. Okey. 12 bagi 2. 6. Okey, kosong. 6 bagi 2. 3. Ha? 3. Kenapa dia jadi kosong? Itu paling cepat. Kenapa dia jadi Orang kosong? tak tahu. Siapa yang jawab soalan ni? Sebelum 4 angkat tangan. 6 bagi 2 berapa? 3 kan? Betul tak? Jadi kosong. Betul tak? Okey, 3 bagi 2. 1.5. So dia dapat 1. 1 bagi 2, 0.5. Okey. Letak jawapan daripada bawah ke atas. 0, 1, 0, 0, 1, 1. Okey, betul. Buat kan? Tepuk tangan. Kena ambil 2. Hadiah sebabkan awak buat. Cepat dapat. Kerja. Okey, last. Boleh. Soalan yang berapa? Okey ni. Okey, 181 bagi. Oi, ni mana baki dah, babi? Siapa yang jawab soalan ni? Okey, kenapa tak letak baki? Okey, tolak 1 markah. Mana baki? Okey, disebabkan awak tak siap sampai habis, awak hanya dapat 1 markah. Tapi kita nak tengok dulu betul ke tidak. Baik, tekan kalkulator. 181 bagi 2. Dapat tak 10? Ha. 9.5. So, dia jadi? Dia jadi 1. Okey. Apa? 90 bagi 2? 90 bagi 2. 45. Kosong. Okey, 45 bagi 2? 45 bagi 2. 2.5. Okay, you all kira ni betul lah? You all kira ni betul lah? Cuma korang tak letak baki je kan? So, cikgu kira betul lah. Alright, so tepuk tangan. Yeay! Ambil satu hadiah sahaja. Walaupun betul tapi disebabkan tak buat kerja, kita ambilkan untuk Puteri. Puteri tak ambil? Buat lambat-lambat. Kenapa awak ambil 2? Satu dah lah. Saja. Okey, last kali. Cikgu tak sempat kira tapi cikgu kan rasa betul lah pada awak lambat. Nah, ambil satu. Alright, itu saja untuk hari ini. Sabar, cikgu tak lepas ke awak. Last. Buka buku teks, buku surat 25. Tandakan je. Buka buku teks, buku surat 28 rasanya. 28 je. 28. 28. Betul tak? 28. 28, lepas tu buat muka surat latihan pengukuhan tu. Buka tak? Betul tak? 28. Buat soalan 1 dengan soalan 2. Semua. Ya, semua. Okey, tu saja daripada cikgu. 2.4 Ni dengan ni je, 1 dengan 2 je. Oh. Faham tak? Faham. Sorry, tak tanya siap korang Minggu depan je. Dah dapat hadiah banyak ni. Okey? Betul? Betul tak? Terima kasih cikgu Anda. Banyak.